So baru-baru ni saya dah share pasal apa, nak adakan simpanan dengan baik terkena apa, lupakan dan paksa. Jadi apa salah satu kaedah yang sesuai untuk kita amalkan benda ni? Jadi saya nak share sikit, ni pengalaman saya sendiri. Saya guna apa, istilah ataupun kaedah auto debit. Kalau kita guna akaun Mas Gap, kita guna auto debit. Auto debit ni macam mana tuan-puan? Dia macam potongan auto lah. Auto potongan. Macam kita buat potongan gaji. So dia akan setiap bulan kita target dalam 25 hari bulan untuk potong dalam RM100. Maka 25 bulan, setiap bulan Jun, bulan Mei dia akan potong. So situ apa kelebihan dia? Kelebihan dia adalah auto menabung. So tuan-puan tak perlu fikir dah, tak perlu nak set alarm, tak perlu nak set kita tolong orang untuk peringat kita, tak payah. Jadi kalau kekurangannya, kalau kita simpan manual tuan-puan tanpa buat auto debit, dia akan ada risiko lupa. Kalau satu lagi hal adalah mungkin kita takkan nak menabung. Demam hujung bulan, azam lah. Hari ni aku nak menabung, atau bulan ni aku nak menabung RM100. Datang waktu gaji, tu kita tak menabung. Sebab apa? Mungkin faktor macam-macam lah. Kawan-kawan ajak pergi makan, ajak beli barang lah, ada sale lah, dan end up tak ada menabung. So apa yang saya boleh suggest kepada tuan-puan adalah buat potongan auto debit, tak apa buat potongan gaji. So sebab bulan gaji pun dah dekat dah, insyaAllah. So mudah-mudahan kita dapat capai matlamat simpanan dan jadi orang yang lebih celik kewangan. Jadi ingat, jangan tunggu kaya baru nak simpan sampai kita kaya.